Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa kita sekali lagi di podcast Borak STEM, anjuran National STEM Association dengan kerjasama Pandai Education. Saya Suhaimi Ramli daripada NSA dan bersama-sama saya pada hari ini ialah co-host saya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Noraini Idris. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Jadi kita ada juga tetamu-tetamu istimewa lah yang kita bawa pada hari ini daripada SMK Banting. Jadi Datuk mungkin boleh perkenalkan guest kita pada hari ini dan apa program-program yang mereka telah buat dengan NSA. Okay. So Alhamdulillah, syukur kita. Projek Mini Theatre STEM ni adalah satu brand di bawah projek yang dilaksanakan oleh National STEM Association. Kita bukan nak melahirkan Fatah Amin ya di sini, tapi kita nak melahirkan future scientist. So bila kita sebut teater itu adalah diumpamakan dunia. Ya, kita ni di dunia ni macam berita ni semua berlakon lah. Kita berlakon dalam peranan masing-masing dan sebagainya. Tapi dalam lakonan kita tadi tu kita kena menghasilkan produk-produk inovasi. Kenapa menghasilkan produk inovasi? Sebab kita nak tanamkan kefahaman pelajar-pelajar, guru-guru sebagainya dalam mengaitkan konsep sains dengan matematik. Jadi hari ini kita sangat berbangga bersama dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Banting yang telah bersama dengan National STEM Association semenjak tahun 2019. Betul cikgu? Dan Cikgu Nur Azati binti Yusof ni adalah seorang yang sangat dinamik dan sentiasa menyokong, tak pernah kata no, tak ada. Besok boleh bentangkan, boleh. Besok boleh datang RTM, boleh. Besok boleh buat exhibition, boleh. So ini cikgu memang very positif lah. Jadi kita nak korek nanti macam mana kejayaan mereka. Dan bersama saya juga adalah Dr. Hamizul binti Hamid, penolong kanan, pemangku pengetua sekarang ni sebab pengetua baru berpencen. Yang kekal bersama kita so far daripada 2019 ni adalah Cikgu Azati. Pengetua dia yang 2019 pun dah pencen, diganti pengetua baru. Dan pengetua baru pun sangat menyokong, dah pencen pula baru ni. So now we are waiting for a new pengetua. Tapi pemangku dia, penolong kanan juga, baru juga. Sebab sebelum dulu penolong kanan 2019 pun dah pencen. Tetapi Alhamdulillah, projek kita Mini Theatre ni terus hidup dengan baik ya. Jadi kita nak tanya dulu dengan Cikgu Azati. Bagaimana pengalaman cikgu dalam membimbing pelajar dalam Mini STEM ni berbeza daripada mengajar kelas biasa. Silakan cikgu. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Noraini. Selaku dalam istilah STEM kami ialah Mama Stoma ya, merupakan satu komponen baharu dalam fotosintesis saya Cikgu Bayu kan. Okay. Jadi benda tu sangat penting. Kalau tanpa oksigen kita semua tak boleh bernafas kan. Jadi saya selaku seorang guru Bayu merasa sangat bersyukur dan Alhamdulillah pertama sekali sebab kami dapat dipertemukan dengan murid yang hebat. Murid yang sedia dibimbing, jadi kami sekolah menumpang nama je. So asal usul kejadiannya dia adalah murid. Kemenjadian murid bermula daripada ilmu STEM. Jadi kami cuba pupukkan ilmu STEM ni dari segi teamwork. Teamwork sekolah kami numero uno. Satu. Yang pertama dalam daerah Kuala Langat. Jadi daripada pengetua pertama sampailah pengetua akhir Puan Hajar Rosnah yang baru pencen, kami sama-sama teamwork. Kalau saya kata nak buat ni, mereka satu rumpun akan menyokong daripada bidang STEM sendirilah. Jadi sebagai seorang perintis untuk pengalaman ni, saya ambil lagi Puan Aina ya, PKK saya yang pertama 2019. Masa tu Puan Mariam pengetua. Dia bagi saya surat tanpa apa-apa je suruh saya masuk 2019 tu. PKP nak bermula, COVID kan. Datuk Noraini pula suruh saya join online masa tu. Apa nak buat tak pandai, nak Google Meet apa semua. Tapi one off suruh juga. Jadi saya pun ambil positif. Okey, Puan Mariam kata masuk je. Saya PKK kata masuk je T. Modal tak ada. Okey, so saya pun masuk. Jadi rupanya ia dah salah satu komponen aset utama untuk jadi titik mula STEM Hub SMK Banting. Jadi di situlah titik mula kami sebagai guru biasa mengajar di kelas harian biasa ni lebih fokus kepada teori je.
dengan fakta kan. Ya. Kita tak ada latihan. Hanya amali je. Teori. So budak bosan. Jadi dengan mini theatre STEM ni, saya bawa budak-budak 10 orang ni masa tu tak pandai lagi. Semua guna on the spot buat benda yang baru dah. Okay, kita belajar benar-benar secara aktif melalui teknik berfikir, bekerjasama dan juga penterjemahan konsep STEM tu dalam bentuk lakon layar. Macam mana cikgu STEM, cikgu lakon layar, cikgu? Tak apa, kita pergi dulu. Datuk kata dia bimbing kita. Jadi online lah saya masa tu. Guna IG pun baru kenal masa tu kan. Okey, Facebook lagi. Ni generasi Facebook ke tak? Takkan ada akaun Facebook, cikgu malu lah. Apa, cikgu mak-mak ke? Jadi cara penyampaian ilmu kita, saya ni sebagai fesi je. So fesi yang membimbing, membantu menyusun idea. Dia orang yang buat. Asal kejadian edible water. Edible water tu air yang boleh dimakan. Sebelum ni air kita minum. Okay, so saya upbrandingkan dia sehinggalah terhasilnya masala tea powder ni. Asalnya masala tea je. Okay, so kita pun buatlah produk inovasi kita masala tea powder. Jadi untuk ringkaskan, dapat jugalah produk STEM. Okey, bagus. Sangat bagus. Sangat menarik. Daripada edible water dulu, buat membrane untuk dia air tu pecah dalam mulut asalnya. Jadi tapi benda tu susah, inovasi kreatif. Tapi untuk long term, jangka hayat sampai 6 tahun, kalau tak kami tak berada 6 tahun dalam mini theatre STEM. Bukan mudah nak buat. Betul. Pecah, rosak. Jadi nak buat. So ini yang kita nak tekankan dalam aspek STEM kreativiti dan buat uji kaji berterusan. Inilah yang melatih menjadi future scientist ya. Okey, jadi Dr. Hamizul Dr. Hamizul masuk pun dah tengah jalan. Jadi macam mana bila tengah jalan tadi tu, bila tahu aja projek mini theatre STEM ni ada, macam mana Dr. Hamizul menyokong ke, tak mau masuk ke, ataupun macam mana? Bila saya mengetahui tentang projek STEM ni, terutama Puan Aziati ni selalu datang berjumpa dengan saya menceritakan. In fact, piala yang diorang menang pun simpan dekat bilik saya. Jadi saya memang terangsang lah dengan diorang. Apa-apa saja projek yang memang menyokong penuh. Cuma kadang-kadang biasalah bajet kita tak banyak di sekolah. Apa-apa je yang kita boleh, kita berikan. Lepas tu, kita menggalakkan murid-murid. Menggalakkan macam kami dari segi pentadbir. Cara galakan dia itu kita menyenangkan tugas guru. Bila dia minta dengan kita kebenaran, doktor saya nak tanam kangkung lah, nak buat ini projek inilah. Ada satu lagi Cikgu Firdaus pun juga. Dan yang ini nak letak banner kat sini boleh? Yes, can. You can do whatever you think is the best. Sebab kita nak establish kan STEM Magical Walkway tu dekat sekolah. Kalau kadang kita daripada Magical Walkway. So diorang ni yang membangunkan saya cuma bagi galakan je. Boleh. Kita sebagai pentadbir sebenarnya tugas kita memberi kebenaran. So sekarang ini pun mereka ni sedang melatih adik-adik STEM yang baru. Junior. Dengan membentangkan setiap kali ada perhimpunan, mereka akan present mereka punya produk, barang-barang tu. Jadi dengan tak secara langsung, yang audien yang duduk dekat perhimpunan tu pun rasa tertarik kan, tertarik dengan nampak, betul tak Kanisha? Jadi mereka pun ingin menyertai. Ni Puan Aziati lah yang akan mereka jumpa. Begitu. Dan kalau nak ikutkan dari segi pencapaian, STEM ni banyak membantulah. SPM pada tahun ini iaitu 2024, result SPM SMK Banting adalah terbaik Alhamdulillah dalam sekolah harian biasa. Peningkatan yang terbaik lah. Matematik meningkat, sains meningkat, fizik, kimia, bio dan teknologi juga. Macam saya orang sains komputer kan. Saya boleh menggelarkan Prof Datuk ni sebagai mama default lah kot. Mama default system. Kalau Puan Aziati kata mama stoma. Kita orang yang sains komputer dia kata mama sistem default lah. Istilah. So bagus. Dia maknanya di sinilah yang kita banggakan. Sekolah menengah Banting ni
sebab daripada cikgu dia yang bersifat terbuka, menyokong projek mini theater STEM kita, sampailah dia punya pentadbiran. Jadi inilah kita harapkan lebih ramai lagi sekolah-sekolah yang akan terlibat ataupun sedang terlibat mengikut contoh SMK Banting ni. Okey, Kanis ya. Kanis pun dah join daripada 2019, betul? Ya, Datuk. Okey, so macam mana Kanis punya pengalaman dalam membantu Danish mula menyukai sains, STEM dan juga produk-produk ni. Silakan. Okey, baik Datuk. Terima kasih bagi peluang untuk bercakap. Baik, saya menyertai pertandingan mini theater STEM ni semasa saya tingkatan 2 iaitu 2022. Jadi bila cikgu saya memilih saya untuk menyertai pertandingan ni, saya pun hairan sebab masa saya sekolah rendah saya tak pernah join mana-mana pertandingan seperti ini. Okay. Bila saya dengar perkataan mini theater STEM pun saya mula berfikir, mini theater STEM apa pertandingannya? Kena lakon ke? Ada semua judge ke? Ada pelakon ke? Macam tu. Jadi saya mula tanya senior saya. Sekarang senior saya sudah mengikuti pelajaran mereka di Kolej Matrikulasi sekarang. Okay. Jadi bila saya tanya mereka berjawab pula, oh kita kena lakon tu, kita ada produk STEM, kita kena bawa produk STEM tu dan berlakon depan judges. Okay. So saya pun macam ini pertandingan barulah kan, saya tak pernah dengar di mana-mana sahaja. Dan saya berasa gembira sangat bila saya terpilih untuk pertandingan ni sebab saya tak pernah menyertai pertandingan seperti ini. Dan sekarang kalau dekat mana-mana je menyebut nama saya dekat sekolah, semua student tahu, oh itu CEO Galnas Wonder ke? Oh yang jual masalah Duta STEM lah. Duta STEM sekolah adalah Kanis. Gambar dia di mana-mana saja. Sebab saya nak ambil satu wall sekolah tu memang gambar satu gambar detail famous sekolah. Untuk letak yang mencapai KPI kita lah. Betul. Sekolah kami juga ada satu mural. Mural tu ada gambar-gambar kami sekali, produk kami sekali. Jadi iaitu merupakan salah satu perkara yang membanggakan kami. Saya juga kena berterima kasih kepada semua orang sini, Cikgu Aziati terutama sekali dan juga Cikgu Firdaus sebab mereka menjadi backbone kami, support kami dan juga Dato' Nuraini sebab daripada A until sekarang nak belum jadi Z tapi sekarang macam JK tu Dato' Nuraini support kami daripada awal dan juga pentadbir sekolah kami Dr. Amizul iaitu pengetua kami juga Puan Rosna. Jadi tanpa mereka lupa kita Ibu bukan jadi Kanis sini. yang beri Betul. Ready script. Follow the script. Saya pergi rumah dia orang, dia cuti tau. Okay. Sabtu Ahad ni saya akan pergi ambil ilmu dengan mak ayah dia orang tu. Bila dia percaya saya hantar nak buat produk tu, barulah bila masa mak dia tak kisah pun. Walaupun tuition tak apa, cikgu pergi dulu projek cikgu. Sabtu Ahad ni tak ada orang buat. Jadi mak ayah dia izinkan. Support from family. Family Unique support. example. SMK Taman Medan ni. Jadi SMK Banting ni, you know. lain tu. Betul kan. Kanis merah mak dia. Satu company mak ayah ni. So maknanya SMK Banting ni tadi tu bukan teamwork, support. Jadi diharapkan ini sebagai satu contoh pada semua sekolah-sekolah lain. Sebab tu lah kami punya tagline satu hati satu bakti. Tu tagline sekolah lah. So Kanis macam mana dah terlibat dalam projek tadi tu, sekarang ni dah dalam STEM A kan? Betul. So macam mana boleh membantu ke dalam STEM A ni tadi ni? Okey. Bila saya masuk pertandingan ni, saya tingkatan dulu kan. Ini bukan saja pertandingan ya. Berarti ilmu yang diterapkan daripada projek tersebut. Kita di guideline oleh NSA ni daripada zero to hero. Betul. Kita ada banyak slot kan. Jadi bila saya nak join projek ni, nak create satu projek STEM ni bukan mudah. Betul. Lagi-lagi kita nak buat produk. Jadi bila nak buat satu produk tu, kita kena ada background yang kuat baru boleh marketing produk tersebut. Jadi bila kami buat research and development bagi produk kami ni, kami mula research dulu bahan-bahan apa yang kita boleh guna. Masalah apa yang sering dihadapi oleh manusia sekarang. Dan masalah tersebut ialah stres. Jadi kalau nak abaikan stres ni, apa kita boleh buat? Kita boleh buat banyak aktiviti. Lagi-lagi kita boleh minum teh. Jadi kita nak tambah satu uniqueness dalam teh tersebut. Apa yang kita boleh tambah? Kita buat research. Pada masa ini saya perlu berterima kasih kepada ahli-ahli STEM saya iaitu Wong Wai Pang, Geng Jie, Tishwani, Tarani, Yadavi, Shivani, Alia, Aisyah, Mia Kaisara dan juga Syafia. Jadi Bagus ingat tim dia. Bagus. CEO kena ingat datang. Mereka marah pula.
Jadi bila kami nak buat research and development tu, kami terdapat 5 bahan yang boleh diguna dalam masalah tea powder, dan setiap bahan tersebut ada kandungan yang tersendiri yang boleh mengurangkan masalah-masalah kesihatan. Jadi sebagai contohnya, star anise yang kita guna tu ada salah satu komponen saintifik namanya linalool. Jadi linalool ni boleh reduce the sugar content in our blood capillaries. So ini boleh menjadi salah satu Macam mana you tahu fakta-fakta ni? fakta-fakta ini kami dapatkan daripada Google, dan juga kami juga telah menghubungi lebih banyak profesor-profesor dari universiti. Sebab saudara saya pun salah satu pensyarah di universiti. So kami boleh menghubungi mereka untuk Tengok pensyarah profesor yang boleh kontak. Ya, sebab kan sepanjang STEM ni, NSA ni bawa kami jelajah setiap bangunan-bangunan hebat, dan dalam tu pencipta hebat. Macam Pusat Sains Negara, kita tak pergi kan. Jadi Datuk bawa kami dengan visitornya orang-orang hebat. Jadi di situ dia akan bagi nombor kontak. Okay, cikgu hubungi saya daripada mana? USIM, daripada UKM, UM, mereka ni willing tengok bakul bertingkat saya ni, dia orang dah tahu trending sekolah bantu. Saya berminat lah cikgu nak buat apa. Okey, cikgu kontak saya. So kita boleh tanyalah. Sehinggalah kami mendapat bantuan yang terakhir ni daripada Taiwan University. So dia orang ada R&D lagi detail. Jadi dia orang, rupanya orang Taiwan pun ada ya. Tapi dia detail, dia memang ada khas fakulti herba ni. Jadi dia orang yang sharing, cikgu you bawa ni, kat sana pun kita ada masalah dia kata, tapi konten dia berbeza. Itulah. Jadi kita boleh belajar macam tu daripada mereka-mereka yang hebat juga. Jadi jelajah daripada NSA ni bawa kami seperusuk dunia. Saya tak pernah kata tidak. Tu ya formula dia. Berani tu dan tidak. Jadi kita orang ambil lah. Daripada program sekolah juga. Carnival sekolah. Carnival. Pasukan dia dinobatkan sebagai ketua tu. Johan peringkat sekolah. Jadi kita bergerak seiring dengan tu. Okay, mungkin boleh cerita sikit mengenai produk-produk. Okay, apa produk yang dikeluarkan dan juga apa pengiktirafan. Nampak ada medal, ada macam-macam. Saya nampak ada IP pun. Ya, kami dapat ya. Okay, Kanis. Sila. Boleh minum tadi? Boleh. Boleh. Okay, Kanis perlu share tu sambil cikgu start. Boleh. Jadi nama produk STEM kami ialah masala powder. Jadi Bukan masalah tapi ya. ia menyelesaikan masalah, tapi bukan masalah. Ini masala powder. Jadi bila dengar nama masala pun, semua tanya apa itu masala. Jadi masala merupakan rempah. Rempah yang kita gunakan tu bukan rasa, tapi kita proseskan semua bendanya. Jadi kita guna 5 key ingredients bagi masala powder kami ni. Kita melalui kemahiran proses sains. Jadi kemahiran proses sains yang kita diguna pakai dalam pelajaran tu akan diguna pakai juga untuk membuat produk-produk STEM seperti kami punya produk masala powder ni. Sebab dia memang retaitan kesinambungan. Saya belajar juga. Saya nak menyampuk ya. Saya nak menyampuk sikit ya. Suami saya telah menjadi pengguna real dah makan 10 sachet. 10 dia dah ambil dan didapati memang dia punya tahap gula dia menurun sehingga ke berapa hari tu daripada belas boleh turun. Sekarang tinggal 8 lagi. Sebab dia kalau punya ada yang betul-betul kosong. Ini data-data research yang Fakta yang betul. boleh kumpulkan. Data boleh dikumpulkan. Kumpulkan dan lepas tu boleh disahkan semula oleh pakar-pakar. Kita memang ada viewer daripada IG, TikTok, semua kita ada. Application tu. Jadi kita dapatlah sharing daripada yang NSA bawa kami ni. Seri kita KL ni memang rasanya banyak dah lah. Sampai ke LCC saya bawa dia. Pertama kali melalui NSA lah. Jelajah ke LCC menang award, gold award. Saya bawa tim dia ke KLCC. Cikgu ni lah pertama kali tingginya bangunan. Banting tak ada bangunan tinggi. Kita datang dari Banting ni kita macam cikgu bawa pergi PWTC kan Datuk MTE. Oh cikgu macam ni ya terrain. Oh cikgu kita boleh pergi sambung-sambung bangunan je cikgu. Sebab Banting tak ada bangunan yang canggih. Jadi saya rasa macam ya Allah, kalau bukan kerana NSA, kami tak sampai ke pandai ni pun. KL Gateway ni pun. Di satu kebanggaan lah. Ya, dan ini juga kita satu contoh lah
kepada sekolah-sekolah yang berada di pinggiran-pinggiran bandar. Sebenarnya mini kampung-kampung. Tender Stem ni program untuk Ya. Datuk bantu golongan B40 actually asal dia tu. Bantuan kredit RM50 yang Datuk ulurkan kepada saya untuk salurkan kepada pelajar-pelajar ni dah amanah untuk saya. Jadi beli kredit masa tu PKP tak ada duit. Cikgu, mak saya tak ada nak beli kredit phone ni. Saya guna lesen saya sebagai guru pengirim pergi hantar rumah mereka. Prepaid card untuk mereka guna online ni. Sebab masa diorang 2019. Lepas tu kita di COVID-19 tak boleh diberi pergi. cabaran COVID. Jadi kita banyak online. Lepas Coaching melalui online. dan kita tak berhenti. Projek kita tak berhenti. Ongoing je. Ongoing. Even teater pun diorang buat teater online. Ya, betul. Dia pun maknanya dia katalah Kat rumah juga. I ada penyataan masalah. So masalah I tadi kata macam stres lah, letih. So I kena berlakon lah. Dia pula produk dia apa semua kat rumah dia. Dan editlah video tu jadi satu. Ya. Marketing ada guna radio. Hello saya ni senior dia orang lah. Okay, Farah saya buat ni, saya buat audio ni, dia orang buat. Jadi kita mergekan dia, combine together, jadilah satu projek. Mini Tender Stem dalam untuk tadi tu digital. is online. Okay. Digital kan. Sebab ditakdirkan 2019, 2020 tu kita COVID-19. Ya. Tak boleh bergerak. Sempadan saya sepang. Mereka dibanting. Nak melepasi ada guard polis. Ya. Jadi saya nak pergi ke sekolah tu kena dapat permit polis. Jadi sekolah pentadbir masa tu dia buat surat kepada saya untuk menyeberangi sempadan tu lah. Bila masa dibenarkan keluar 5 boleh jumpa. Seorang je boleh keluar. Seorang boleh keluar. Masa tu kita boleh bawa kereta satu lain 4 lorong. Satu kereta 4 lorong boleh. Tak ada orang. Tak ada orang kan. So very unique. This SMK Banting. Jenis dia lama. Saya memang lama. Daripada kosong tak bahu, Datuk akan panggil saya. Aziati, mana you dekat online? Saya nak masak dengan anak kecil masa tu. Saya tak dia pula rezeki. Lepas join Mini Tender Stem, rezeki dapat anak lelaki. Ya Allah, nak menangis. Kena panggil. Depan skrin lah, kena buka kamera. Datuk tak boleh tak buka kamera. Sebab dia nak nampak kita punya effort tu macam mana kan. Gigih lah kena buat. Okey, saya pun online lah. Hampir setiap minggu ada kan Datuk? Ya. Sebab pasal online, kita tak boleh bergerak, kita tak boleh jumpa macam ni. Tapi Jadi, semangat tu. Tapi alhamdulillah lah dari semua kesusahan tu ada. Dapat lah. Dapat Tak ni macam-macam sampai packaging pencapaian. online semua. Beli online. Murid-murid daripada duit modal NSA bagi masa tu. Dia akan bagi 300, 100. Saya divide lah 10 orang tu ikut yang masuk. Rezeki pelajar-pelajar saya lah sebenarnya. Alhamdulillah. Sebab dia orang yang berusaha. Gigi Lepas tu, memang dia orang memang usaha lah tu. Memang murid-murid ni bila di sekolah kita boleh nampak grup ni. Dia mempengaruhi di antara satu sama lain orang-orang lain supaya buat benda yang sama. Kenapa menyebabkan you nak buat produk ni? Kenapa ada pelajar-pelajar kata tak nak lah. Takut lah. bosan Bosan lah. Tapi macam mana kenapa you jadi nak ni? Salah satu faktornya ialah bukan cikgu tetapi cikgu. peperiksaan. Ya, okey. Sebab ramai student bila dah nak peperiksaan tu, dah nak exam, mereka mula stres sebab mereka tak cover lagi pelajaran mereka. Okay. Jadi, salah satu cara nak kurangkan stres dia orang ialah minumlah teh semasa belajar. Tahu. Itu maknanya masalah untuk hasilkan ni. Komitmen tu kan. Ni nak Maknanya- muka. Terus ke? Seperti kata ni. Macam mana? Cikgu, Apakah bila yang cikgu kita- jumpa you, and then macam mana menyebabkan you nak masuk kat STEM ni? Boleh je cikgu bila cikgu Azati jumpa, tak nak lah cikgu. Bosan lah. Bosan lah. No, saya Nak study. study. Ya. Kenapa you bila Commit. approach you want to join? Sebab bila kita buat masalah powder ni, ini lebih daripada apa yang saya mempelajari di sekolah. Okay. Jadi saya tak dapat menambah ilmu pengetahuan saya daripada membuat masalah-masalah ini. Sebab membuat masalah ini kita tak akan belajar dalam pelajaran. Tetapi ia lain daripada pelajaran. Jadi saya dapat ilmu baharu. At the same time saya boleh merapatkan hubungan saya antara kawan-kawan saya. Teamwork, pasukan, keyakinan diri, kreativiti. Kawan you memang sokong you ke? Tak sokong ke? Semua sokong saya. Kalau sekarang saya panggil pun, jom buat masalah, jom. Hari ni sedih ni tahu. Saya tak cakap. Sebab dia orang sedih. Cikgu bawa Kanis seorang je hari ni. Sebab kau kata peraturan nanti cikgu bawa lagi melancur jauh kan. Okey, dia orang boleh. Tak apa, boleh je datang lawat pandai. Yalah, on the weekend. Hari luar waktu PDP. Sebab dia boleh mengurus masa sebenarnya. Dia ada STEM ni bahan-bahan. mengajar anak murid saya mengurus masa dengan bijak. Betul. Okay.
Ada masa rehat je 5 minit. Tak ada cikgu dia pun semalam saya panggil ni untuk packaging, susun. So mengurus masa tu sangat penting lah dalam menguruskan pelajar STEM A ni. You all kawasan tempat you all bukannya macam tadi tak ada bangunan tinggi. Ya. Tak ada. You all tinggal macam rumah Sekitar rumah kampung. rumah flat ada. Rumah flat Rumah adalah kampung kawasan dalam sikit lah. Tapi Taman mostly matlamat lah. taman apa semua sebagainya, you know. So bila you keluar tadi tu macam cikgu kata masa pergi dekat PWTC lah, KLCC lah, lawat sebagainya, you know, Pengangkutannya. Kan? Saya lah sejujurnya. Saya dan keluarga saya. Biasanya husband saya ke hantar ataupun saya ada keluarga kan, family terdekat. Okay, dia orang akan tolong hantar saya macam cuti kan, MTE seminggu. Saya berkampung, orang lain balik kampung, pergi bercuti. Saya dah memang redha. Jadi pergi pagi, seawal pukul 4 pagi kami dah bertolak daripada sebab saya sepah nak pergi ambil Kanesh di Banting. 35 minit. So daripada Banting ke KL, MTE tu 1 jam lebih. Saya berhenti dekat hentian. Solat subuh, tukar baju, bergerak ke MTE mesti ada 7. Setiap hari kami orang pertama sampai di PWTC tu. Pukul 7 pagi. Gap belum buka lagi. Jadi saya dah beli nasi bungkus siap-siap. Saya bawa bekal untuk anak-anak murid saya ni. Makan dulu kenyang-kenyang, lagi kita support. Tu adalah satu komitmen keluarga tu sangat bantu kita untuk tinggalkan anak. Alhamdulillah Alhamdulillah. Jadi So maknanya sekarang ni Dr. Hamizul berlatar belakangkan pengkomputeran ya. Dan sekolah ni pula di pinggiran bandar. Tapi kita tak boleh tinggalkan. ya, Sebab sangat. Dia akan berpeluang bekerja di bandar ataupun di luar negara. Kita tak tahu rezeki anak-anak kita kan. Jadi macam mana sebagai pentadbir tadi tu, cikgu nak membudayakan AI ni. Kita tak nak pula sekadar guna ChatGPT buat assignment, tapi dia tak berfikir. You know? Tapi projek mini theater kita tadi dah bagus dah. Jadi sekarang ni ada pula cabaran yang ini datang. Sekarang ni. Macam mana sebagai pentadbir kita nak ke mana tu? Okey, AI ni sekarang sedang menguasai dunia kita lah. Begitu juga di sekolah. Terutama pelajar-pelajar ni kebanyakannya dia tahu pasal ChatGPT saja. Dan guru-guru pun banyak yang tidak terdedah lagi dengan AI. Jadi pada pendapat mereka, AI ni untuk menulis, menjawab soalan je. Kan? Okay. Tapi sebenarnya AI ni menghasilkan sesuatu, contoh macam poster, macam video, kita boleh hasilkan. Kan? Yang lebih menarik. Yang lebih menarik. Dan Jadi, kreatif. saya sebagai pentadbir, terutama dalam bidang kurikulum, jikalau ada pertandingan tentang AI ni, memang kita akan terus menggalakkan guru. So, bajet tu biasanya memang tak cukup lah. Okay. So, kita ada PIBG yang boleh support kita bila kita nak minta keluar tu. Itulah yang kata apa, faktor yang menggalakkan macam mana kita nak membangunkan sesuatu. Organisasi macam PIBG ni lah yang mengeluarkan dana. Tapi PIBG dia orang mostly di kampung-kampung kan. Mm-mm. Bekerja kampung-kampung. Mm. Tapi macam mana? Dia tak pula membantu ya? Dia orang membayar juga iuran kan. Jadi kita ada juga sumbangan daripada parent pun yang walaupun iuran dia dah bayar. Macam kita pergi MTE kan. Okay, so ada parents tu yang ada lebihan rezeki dia. Macam makan tengah hari, cikgu hari ni saya belanja semua pelajar cikgu ya dengan cikgu-cikgu sekali. So dia bagilah willing bagi anak dia. So kita boleh buat belanja makan. Very maknanya Berbeza-beza lah latar belakang. di Banting ni is a very satu contoh kan. Selain daripada sekolah tadi tu unik dengan dia punya guru, pentadbir, pelajar. Betul. PIBG juga. Alhamdulillah. Ibu bapa sokongan Kuasa tu. kita berapa tadi yang ambil kisah Tentang pelajaran anak semua. dia. Ya. Dan mereka juga tak Fokus. kejekut. Maknanya setakat mana yang mereka Mereka mampu boleh tolong. So this can be a very good exemplar untuk negara kita. Maknanya ibu bapa tak kira lah. Kalau ada RM1 lah. Ya. Ada RM2 lah. Satu lagi, Datuk, guru-guru di sekolah SMK Banting sendiri, mereka suka menderma. Bila apa-apa projek yang kita war-warkan, kata, tolonglah
Macam laman STEM tu, Kita pokok-pokok tu daripada guru-guru, daripada mak-mak ayah bagi. duit pun mereka semua tak dia orang pernah kira. beli. Apa rahsia dia? Betul lah. Dan selalu minta Ikhlas tulis. Ikhlas tulis. selalu kempen. Ikhlas tulis. Tapi Satu hati satu bakti, itulah tagline dia. banyak sekolah-sekolah yang saya pergi, ibu apa pun tak Tak nak, kisah. tak kisah. This indah, macam Berkat tu kot. I don't know. I mean, how do you? Kita bukan saja guru-guru yang berkhidmat tu, guru-guru yang dah Pencen. berpencen pun dia masih lagi menyumbang. Macam ni Kalau kan, tak ada Puan projek. Nofiza, mantan PKM, dia orang selalu tanya saya, macam mana projek ni boleh ke dia support lagi untuk dana ni, beli modal kan. Puan Nofiza tu, walaupun dia dah pencen, sampai hari ni saya nak datang pun dia doakan, bawa nama SMK Banting ya, Tuan Haji Alia, semua mantan-mantan dah. Dia akan tetap mendoakan Dia Tuan. akan tetap bersama dengan Dia nak kita. tahu perkembangan. I want to correct the secret. Mungkin Sebab sebab susah senang bersama kot. Sebab susah senang bersama. Tengok ni nanti can be Ya, inspired lah. inspired. Betul. How? sebab mungkin lama kot mereka berkhidmat di SMK Banting. 20 tahun. Some of them tu mereka memang orang Banting. Lama. Tahu, mereka memang orang Banting dan Orang mereka tempatan. Orang ada tempatan tu. juga yang Dia bersekolah. bukan orang pindah. Di Banting, ada yang Yang kita Sebab pergi dia dekat dapat Menara aktif. Sains Mandarin tu, hari tu ada Matric Pak care. Cik tu, Matric Care tu, dia kerja di Banting tu ada estate. Dia kerja kelapa sawit. Kat situ estate tu, pegawai kat situ tu dia datang beli masalah dengan kami. Dia kata saya sokong lah sebab ni produk tempat saya kerja dulu, dia kata. Saya pun baru tahu, oh dulu Banting ni estate dia untuk kelapa sawit. Dia kata ya, dulu dia kerja dengan Simdabi, dia kata. Luas, memang luas lah, dah ada kelapa sawit kat sana. Jadi dia willing. Bila dengar je SMK Banting di nama yang gah dah ada produk ni, dia beli. Jadi itulah, bila saya balik, ada, memang ada. Kita orang macam teruja kan, macam RTM jemput. Semua cikgu-cikgu yang dah pencen call saya. Wow, Banting dah ada produk baru je masa RTM masa tu. Padahal 5 minit 15 minit je masuk. Tapi memekarkan nama Banting ni seantero dunia. Siapa yang dah pencen berpuluh tahun pun call lagi. Wah, Banting masuk TV cikgu. Macam memberi. Dia keluar podcast ni, you sebarkan. Tu dah dia macam nama kot. Sebab orang tempatan macam Cik Suhaimi cakap tu. Yalah. Masyarakat tempatan 20 tahun, 30 tahun di situ. Jadi bila SMK Banting dipersadar dunia maya ni, satu pengiktirafan lah untuk mereka Betul. rasa bangga sebab sekolah. nama sekolah kami tu sendiri membawa nama daerah. Nama daerah, kan. betul. Yang menyebabkan Besar. orang terus mereka terus okey Banting. RTM nak solat, dia orang kan nak pergi surau masa tu, tengah hari tu Datuk. Okay. Lepas kita buat show tu, Ah. SMK Banting jadinya pencen-pencen tu. Mula saya telefon, sampai 6 petang pun ada repeated lagi RTM masa tu. Betul. Kebetulan rezeki sekolah kan. Jadi nama sukanya dia orang macam, kita orang macam kenapa? Rupanya nama dah tak dengar, mekarnya nama Banting tu. Banting tu kalau kira bukan nama tempat, belum diberi nama lagi sekolah. Cuma kawasan tu kawasan sawah padi kan. Banting untuk tanam padi tu. Yes. Seekor lembu yang besar, kerbau yang besar untuk membanting padi. Kampung sawah. Asal nama Banting tu. Alhamdulillah. So depan ni ada banyak piala-piala ni. Ya. Terangkan sikit. Ni piala apa? Apa yang dia menangnya? Yang ini merupakan piala yang kita dapat daripada iTex 2024. Okay. Ia merupakan salah satu produk stand juga, tapi bukan masalah powder. Ia dikenali sebagai green pot. Okay. It is more to plants, which is a organic fertilizer for the plants. Okay. Lagi-lagi kita dapat, saya sangat Bulan bangga angkat. untuk Mana lagi? Saya Ni, sangat ni, bangga ni. untuk Tu. memperkenalkan tu, yang itu juga I3C 2025 yang dianjurkan oleh Mika yang terbaru tu. Sekolah kita berjaya mendapatkan 5 gold dan juga 1 silver. Okay. Jadi ia merupakan salah satu momen yang bangga bagi kami Itu pula daripada aset utama adalah produk masalah. Okay. Masalah kita rebrandingkan banyak. Masalah scrub, masalah straw. Pingat apa pula? Ni yang itulah. kita punya. Mat, sekarang ni Kita dah menambah bahan hasil produk kami. Daripada Dah ada. satu tin tu, kita buat pula produk straw guna masalah. Jadi sihat kan? betul. sebagai sekarang ni kan, sesiapa yang mendengar ataupun melihat kita punya podcast ni dan berminat untuk kolaborasi dengan sekolah ni, bolehlah menghubungi National STEM Association di our website dan kita akan linkkan, ya. Dan satu lagi pula, sesiapa yang ingin
membuat letakkan produk ni di kafe-kafe, Dia boleh hubungi di kami. hotel-hotel ke. Ha. Jadi kita sangat memerlukan kolaborasi lah untuk bawa semula. Menyebarluaskan produk kami Ya, ni betul. ke seluruh Sebab negara. this is a very good product. Cik Suhaimi dah tiga cawan dah dia minumnya. Dah mula rasa sihat sikit dah. Sebab sihat hari ni. Kalau tak bau dia pun dah boleh menyegarkan kami. Sebab tu ada masalah bagai-bagai item tu herbal. Kita ada buat uncang untuk aromaterapi. Aromaterapi, betul. Scrub, sabun pun ada daripada masalah. Yang paling bagusnya produk ini, dia bukan macam produk yang keluaran yang lain tau. Dia adalah memang original. Dia tak ditambah dengan apa-apa bahan chemical. Right. Some tu dia keluaran ni dia nak tambahkan bau, rasa kan. So dia terpaksa tambah bahan-bahan chemical. Yang paling latest ni kami guna aloe vera nak sehat. Yeah. Tapi yang ini It's tak. raw. It's really from the raw materials yang Organik. bukan proses-proses kimia. Ya, betul. kimia. It's a very good initiative. Produk tu satu. Sekarang kita pun dah tengok pelajar kita pun dah meningkat ya. Bilangan terhadap STEM A, NMAT tadi tu, dan ini adalah kawasan kampung sana di Banting sana. Tapi dia dapat sokongan padu daripada penduduk-penduduk Banting dia. So maknanya projek mini teater STEM NSA ni bukan saja nak meningkatkan markah maths dan sains tadi tu. Produk ada, cikgu dia pun kita nampak the minat dia tadi tu, and then sampai ke ibu bapa, sampai ke pentadbir. So this is a very good example yang projek ni is berjaya. Yeah, it's really, to me, is one of the NSA branded name ni bahan ni lah. Jadi saya nak tanya dengan cikgu what's next? Apa akan datang untuk produk ni? Kami sebenarnya nak menghasilkan satu company sendiri. Sebab itulah saya tukar ni. The Masalah Lab. One day saya nak ada office sendiri lah untuk di sekolah yang menyediakan kafe masalah ni. Sebab tu saya tukar The Masalah Lab ni. Saya nak buat macam kios tapi bentuk sekarang ni kafe. Jadi santai, orang boleh minum ni dalam masa yang sama kita boleh berbisnes untuk naikkan kerana projek mini teater STEM ni. Jadi di situ bila agaknya tu? dalam projek ongoing 2026. So saya dah ada tapak. You can do small but orang lalu. Sebab budak-budak pun ada minta. Kan dia mau, dia stres, mengantuk. Kelas tambahan daripada kelas pukul 2 sampai pukul 4. Takkan asyik nak minum air kotak je. So masa tu dah kami cuba dah sebenarnya sebab kekangan masa tahun ni. Sebab kita nak freshnesskan pelajar. Kita nak buat sendiri dah kafe dia tu. Produk ni pun juga dah dapat copyright. Copyright. Apa semua. Dan lepas ni kita akan pergi kepada trademark. Trademark Ya. Jadi cubalah. Maknanya apa rasanya? Nama cikgu ada dalam ni kan? Ada. Apa rasa? Rasa bersyukurlah dan bangga dengan NSA ni daripada sebuah perjuangan, satu perjuangan yang tak boleh dibeli dengan RM1. Hanya pengorbanan masa itulah yang perlu kita gunakan sepenuhnya kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita lah. Saya rasa tu je. Tapi pengorbanan masa sini pun seronok kan? Dia dah sesuatu yang baru. Tak pernah naik bangunan tinggi. Naik bangunan tinggi, naik lift. Tu dah pengalaman. Oh, nasib baik dah. Ada seorang lagi kan. Kita, biasa saya bawa 10-10 saya bawa. Saya bawa walaupun tak. Sebab nak pengalaman tu. Rupanya pengalaman naik bangunan sangat mahal untuk anak saya. So itulah. Kan Ganesh? Betul cikgu. Yang di Kelantan tu pula, dia dijemput dalam Fiesta STEM di mana Sultan Terengganu dengan Raja Permaisuri Terengganu sekali hadir, yang Selising. SMK Selising. So dia tag saya, Datuk, dia kata tak pernah termimpi dalam hidup saya untuk menggunakan bahasa istana. So when you sembah the Sultan, cakap dengan Sultan, you have to talk istana punya language kan, junjung kasih apa semua. So dia kata melalui projek mini teater STEM ni, dia merasa pula bercakap dengan kerabat dia raja, Sultan ni. So your case pula tadi very unique.
Yang anak-anak tak pernah naik bangun nak tidur dia apa semua. Alright? Lagi satu Dato', saya nak tambahkan. Bila kami menyertai pertandingan Malaysia Technology Expo tu bagi tahun 2024, kami ada peluang untuk berjumpa dengan turis dan juga foreigners. Jadi ia merupakan salah satu pengalaman yang terbaik untuk marketing kita punya produk depan pelancong asing, pelancong luar negara lah. Jadi Encik ni daripada negara Amerika, dia willing untuk beli kita punya produk. Tapi masalahnya ialah dia tak ada mata wang kita, currency kita, MYR. Jadi dia nak beli dengan credit card. Tapi bukan ceritanya kami tak ada. Masa tu pula ada QR code lagi. Bawa apa lagi. Jadi dia pun sedih. Juga. Ya baru Ni then belajar nak create. cashless. Kena bayar, Dia bayar cash lagi kan? Betul. $20 pula tu. Simpan lagi duit tu. Okay. Jadi dia bagi dolar, okey lah ini you simpan dolar ni, you bagi je berapa you boleh. Jadi kami pun bagi lebih kurang 20, bagi $20. Jadi kami masa tu seronok lah, excited juga sebab tak pernah sentuh dolar dalam kehidupan saya. Dato', betul tak saya cakap? Pengalaman tu Banyak mahal. benda yang Yang tak boleh bukan dalam on paper je, dalam buku teks tak ada. tak ada dalam buku teks, betul. Okay, it's very good. Okay, untuk sum up, anything you want to say as a pentadbir? Saya mengharapkanlah mini theatre STEM ini dengan masalah punya projek ni akan terus berkembang, akan terus mengungguli kecemerlangan SMK Banting nombor 1. Semoga anak-anak SMK Banting juga akan terus cemerlang dengan projek ini. Alright. Okay, terima kasih. Ni cikgu, macam mana? Bagi saya Cikgu untuk memang deep down. Saya inilah untuk guru-guru baru ya. Terutamanya adik Aisyah kami lah yang doktor baru perkenalkan, yang ada banyak menyambung hasrat saya untuk membawa nama STEM di persada dunia ni. Jangan takut untuk mencuba. So jangan projek kecil ni libatkan murid kita secara aktif. Cikgu tak perlu buat semua pun. Biar murid yang meneroka, berimajinasi dan menyelesaikan masalah sendiri. Kita buka ruang, buka peluang untuk pemandu arah je kepada anak-anak murid kita. Walaupun pada awalnya nampak mencabar kan. Untuk adik-adik junior ni saya bagi je rempah ratus, menangis nak buat. Tapi biar dia blender sendiri, tapis sendiri, benda tu packaging sendiri. So dia boleh rasa lebih seronok. Last kali satu sekolah tahu bila ketuk tu apa. Dia ketuk kulit kayu manis nak hancurkan sebelum masuk. Jadi orang semua tahu dah. Kalau ada bunyi eksperimen. Ya, betul. Belajar dan membina kemahiran pada abad ke-21 ni yang serba mencabar ya. Jadi sahut cabaran. Mulakan dengan produk yang simple macam ni nampak serbuk tapi dapat menghasilkan satu wow let fly with STEM forever bersama dengan NSA yang akan menyokong penuh usaha murni murid-murid ni. Jadi kita sebagai guru muda ni sahutlah cabaran tu. Guna peluang dan ruang ni untuk menjadikan STEM ni sebagai ilmu dunia dan akhirat. Itulah daripada saya. You dah akan tinggalkan SMK Banting. Walaupun saya tinggalkan SMK Banting, hati saya tetap berada Betul, kita ada stand hub kan? Stand hub tu ada nama dia orang. Betul. Kita lakarkan nama mural tu. SMK Banting sentiasa di hatiku. Kita orang punya lagu sekolah. Jadi saya berharap agar projek mini theatre STEM ni terus on di sekolah kami di SMK Banting, dan juga saya berharap projek masalah powder ni terus on juga guna pelapis-pelapis yang akan datang. Jadi saya juga berharap agar projek ini juga akan menjadi salah satu projek yang membina dan juga melahirkan lagi insan-insan yang mahir dalam STEM. Ya, insya-Allah. Maknanya bila you dah 18 tahun ke atas, you boleh work semula dengan sekolah ni untuk set up startup. Startup. Sebab saya dah jumpa teraju dulu. Tapi budak-budak ni 18 tahun ke bawah. So lepas 18 tahun ke atas besok, Dia boleh. dia datang ke sekolah ni balik, dia buat startup untuk konsumkan Produk boleh lah kan? Boleh lah kan? Alright. So pass back to Suhaimi. Okey, bagi pihak NSA saya mengucapkan terima kasih lah yang sebanyak-banyaknya kepada wakil daripada SMK Banting, Dr. Hamizul,
Puan Aziati juga saudara Kanesh lah di atas perkongsian. Saya rasa CEO very Kanesh. inspiring. CEO kita, our young CEO yang hopefully in the future mencapai cita-cita beliau lah untuk menjadi consultant cardiologist. Ada business card ni. Kanesh. Kami ada business card. Di samping menjadi CEO. Jadi Sangat bangga lah ada okey. saya boleh tengok. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kerana membuat perkongsian ini. Saya rasa tadi pun Datuk dah bagi satu ulasan lah bagaimana program ni bukan saja satu pertandingan, bukan saja satu aktiviti sekolah, aktiviti co-curriculum, tetapi dia merangkumi banyak aspek dan dia punya impak tu sangat besar. Tadi dalam perbincangan kita dia membabitkan penduduk setempat, dia membabitkan social mobility, pelajar yang tidak pernah mendapat pengalaman-pengalaman tertentu melalui program ini. Dan kita pun tahulah impak dia yang direct dari segi penguasaan STEM, minat dalam STEM, pencapaian dalam akademik dalam bidang STEM dan sebagainya. Itu impak yang kita tidak boleh nafikan. Jadi saya berharap perkongsian kita menjadi inspirasi lah kepada penonton-penonton, khususnya kepada sekolah-sekolah di luar sana untuk menghasilkan success story, produk-produk, future leaders di masa akan datang untuk negara kita, insya-Allah. Dengan itu kita tangguhkan dulu dan harap kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana mengikuti podcast kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Okay, we love STEM. Okey.